Okey lah, mungkinlah nak beritahu yang tak, saya still nak komen, tapi saya tak ada masa lah nak tengok balik the whole video clip ke, the whole book ke. Saya tak ada masa lah, saya busy. Mungkin kita boleh lontarkan komentar-komentar yang berintonasikan, yang bernada soalan. Contoh dia macam, saya faham apa yang menteri ni cakap ataupun apa yang orang ni cakap begini. Betul ke pemahaman saya? Saya tak sukalah dengan komen intelektual yang cakap. Saya rasa sepatutnya macam ni. Betul ke? So, itu komentar-komentar yang lebih humble, yang lebih selamat, yang tak berbunyi belagak yang kebanyakannya yang berlaku lah sekarang. Macam contoh dia, bodoh punya, bla bla bla, apa punya komen macam ni, nenek aku boleh komen bagus daripada ni, macai, macam tu. Sorry. Bukanlah saya nak menyekat kalian daripada komen-komen macam tu. Tapi persoalan yang kita patut tanya kepada diri kita sebelum kita melontarkan komen tu ialah, ke mana komen kita itu pergi? Macai. Lepas tu ke mana? Sepatutnya komen-komen yang dilontarkan ataupun kritikan-kritikan yang dilontarkan itu sepatutnya mencerahkan lagi isu tersebut. Apabila perdebatan itu berlaku, idea itu dibahaskan, and then kita nak bagi komen, kita sepatutnya bagi diri kita lebih clear pasal benda tu, bukan nak menyusutkan keadaan.